Hari ini saya nak terangkan apa kaitan filem Bida'ah dengan narsisis dan jenis narsisis yang paling licik iaitu spiritual communal narcissist. Sebelum tu kalau korang belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, spiritual communal narcissist ni sejenis narsisis yang menggunakan agama sebagai topeng. Depan orang ramai mereka sangat warak, pandai petik ayat agama, tapi sebenarnya niat mereka bukan nak bimbing orang, tapi nak menguasai. Kedua, mereka gunakan kuasa agama untuk kawal emosi dan tubuh orang lain. Dalam bid'ah tu, kita lihat bagaimana pemimpin ajaran sesat tu paksa pengikut tunduk dan guna istilah taat pada pemimpin untuk hapuskan sepadan pribadi mangsa. Nombor 3, mereka manipulasi rasa bersalah untuk kekal berkuasa. Setiap kali pengikut muda ragu, mereka kata, itu sebenarnya bisikan syaitan. Kalau kau lawan aku, kau lawan agama. Kau kena taat pada mursyid. Kita sebagai anak murid kena taat pada mursyid. Maksa akhir terperangkap dalam ketakutan rohani yang palsu. Narsis yang menunggang agama ni sebenarnya sangat bahaya. Sebab mereka bukan saja bunuh keyakinan diri korang, tapi juga rosakkan hubungan kita dengan Allah. Kalau korang pernah lalui pengalaman macam ni, itu bukan iman sebenarnya, itu kawalan. Dan korang layak bebas dan kesedaran itu adalah langkah yang pertama.